Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah masuk bulan Muharram. Tapi persoalannya, kenapa bulan ni Allah muliakan sangat? Ramai orang tahu Muharram tu bulan pertama dalam kalender Hijrah. Tapi ramai tak tahu Muharram juga digelar bulan Allah, Syahrullah. Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah puasa dalam bulan Allah, iaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Cuba bayangkan, dalam 12 bulan Islam, hanya bulan Muharram yang diberi gelaran bulan Allah. Allah tak beri gelaran ni pada Ramadan pun. Jadi, mestilah ada sesuatu yang istimewa, kan? Pertama, Muharram termasuk dalam 4 bulan haram yang Allah sebut dalam Al-Quran. Maksudnya, dosa dalam bulan ni lebih besar balasannya, tapi pahala pun Allah gandakan luar biasa. Kedua, dalam bulan ni ada satu hari yang sangat istimewa. Hari Ashura, 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari Firaun pada hari ini. Nabi kita juga berpuasa sebagai tanda syukur. Nabi kata, aku berharap puasa Ashura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah, puasa sehari tapi Allah ampunkan dosa setahun yang lepas. Kalau ada promosi dosa clear 12 bulan, kita mesti tak nak terlepas, kan? Tapi ramai orang sambut tahun baru Hijrah dengan bunga api dan azam, tapi tak sedar Allah tengah bagi peluang pahala berganda. Sebenarnya Muharram ni bulan hijrah jiwa. Bukan sekadar azam kosong, tapi masa untuk kita tukar diri. Daripada malas solat, kita berusaha untuk tukar kepada jadi rajin solat awal waktu. Daripada lalai, kita berusaha untuk tukar kepada jadi lebih sedar dan tenang. Daripada jauh, kita berusaha untuk tukar kepada jadi makin dekat dengan Allah. Cuba fikir, Allah tak janji umur kita panjang sampai Ramadan. Tapi kalau Allah bagi Muharram, maknanya Allah nak kita mulakan perubahan sekarang. Jangan tunggu sempurna baru nak berubah. Berubahlah dulu, insya-Allah Allah yang sempurnakan. Apa kita boleh buat dalam bulan ni? 1. Kita boleh laksanakan puasa sunat, terutama 9 dan 10 Muharram. 10 Muharram dikenali juga sebagai Hari Ashura. Ia adalah hari yang sangat istimewa dalam Islam. Pada hari ini Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel daripada kezaliman Firaun. Rasulullah sendiri berpuasa pada hari Ashura sebagai tanda syukur kepada Allah. Bahkan ketika baginda tiba di Madinah dan mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari itu, baginda bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu baginda berpuasa pada hari itu dan menyuruh umat Islam berpuasa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa kelebihan puasa pada 10 Muharram? Nabi bersabda, berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis sahih riwayat Muslim. Bayangkan, hanya puasa sehari Allah ampunkan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Ini adalah peluang emas yang tak patut kita lepaskan. Kenapa kita digalakkan juga untuk berpuasa pada 9 Muharram? Ini adalah disebabkan Rasulullah mahu membezakan amalan umat Islam dengan orang Yahudi yang juga berpuasa pada 10 Muharram. Maka baginda bersabda, jika aku masih hidup tahun hadapan, pasti aku akan berpuasa pada hari ke-9, Taswa' juga. Riwayat Muslim. Jadi disunatkan untuk puasa pada 9 dan 10 Muharram, Taswa' dan Ashura, atau jika tak sempat berpuasa pada 9 Muharram, maka boleh juga berpuasa pada 10 dan 11 Muharram. Atau sekurang-kurangnya puasa 10 Muharram sahaja. Bagaimana niatnya? Niat boleh dibuat dalam hati. Contohnya, sahaja aku berpuasa sunat Ashura kerana Allah Ta'ala, atau sahaja aku puasa sunat pada hari ini kerana mengikut sunnah Nabi. Kesimpulannya, puasa pada 9 dan 10 Muharram adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, ganjarannya besar, pengampunan dosa selama setahun yang lalu. Ia juga satu bentuk sambutan sunnah yang penuh makna dan sejarah. 2. Kita kena memperbanyakkan doa dan istighfar. Kenapa penting doa dan istighfar terutamanya dalam bulan Muharram? Bulan Muharram bukan sekadar bulan pertama dalam takwim Islam, tapi ia adalah permulaan baru. Maka doa dan istighfar sangat penting untuk kita memohon keampunan atas dosa yang lalu, meminta kekuatan untuk berubah dan istiqamah, membina hubungan baru yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muharram adalah salah satu dari bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan, di mana amal soleh digandakan ganjarannya dan dosa pula dilipat ganda keburukannya. Maka ia adalah waktu yang terbaik untuk bersihkan hati dengan istighfar, mohon hidayah, rezeki dan keampunan dengan doa. Dalil tentang keutamaan istighfar, Allah berfirman, dan mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya, nescaya dia akan memberi kamu nikmat yang baik di dunia hingga tempoh yang ditentukan. Surah Hud ayat nombor 3. Nabi juga bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Riwayat Al-Bukhari. Jika Rasulullah yang maksum tidak berdosa pun beristighfar 70-100 kali sehari, apatah lagi kita? Doa pula adalah senjata mukmin. Doa bukan sekadar permintaan, ia adalah pengakuan bahawa kita hamba dan Allah adalah tempat bergantung. Nabi bersabda,
Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Riwayat Al-Tirmizi. Dalam bulan yang mulia ini, perbanyakkanlah doa seperti doa hijrah jiwa. Ya Allah, bantu aku berubah jadi lebih baik. Doa pembuka tahun baru. Ya Allah, jadikan tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Doa keluarga, rezeki, kesihatan dan perlindungan. Contoh amalan praktikal, jadikan istighfar tu sekali sehari sebagai rutin. Doa setiap kali lepas solat fardu dan kita cuba amalkan doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Catat dan susun doa harian yang ingin dibaca sepanjang Muharram. Kesimpulannya, Muharram adalah masa terbaik untuk bersihkan diri dengan istighfar dan mulakan hidup baru dengan doa yang bersungguh-sungguh. Siapa yang mulakan tahun dengan doa dan taubat, Allah akan buka jalan untuknya sepanjang tahun. 3. Kita boleh bersedekah walaupun hanya dengan RM1 sahaja. 4. Kita berusaha untuk menjaga mulut dan hati kita daripada melakukan sebarang bentuk dosa kecil. Akhirnya, ingat satu perkara, tahun mungkin baru tapi syurga tetap yang sama. Muharram bukan sekadar kalender, tapi pintu permulaan untuk ubah diri. Moga kita semua rebut peluang ni. Jangan jadi antara yang tahu, tapi tak buat. Wassalamualaikum warahmatullahi